Okey, Assalamualaikum. Hai guys, apa khabar semua? Selamat kembali menonton ke channel YouTube Warung Hunter. Nama saya Abang Wee dan sekarang ini saya berada di Persin 14 Putrajaya. Nak bawa korang semua jalan-jalan dekat bazar Ramadan sini. Dengar cerita dekat sini pun best juga dia punya bazar dia. Banyak makanan best-best. Katanya hampir 100 ataupun sebanyak 170 buah gerai peniaga yang mengambil bahagian dekat sini. Jom kita pergi jalan-jalan tengok apa yang best kat sini. Bazar Ramadan Persin 14 Putrajaya. Jom. Memang layan bro, memang layan bro. Okey, dah pun sampai dekat Bazar Ramadan Persin 14. Jom kita jalan tengok. Okey bang? Ya. Saya Warung Hunter bang. Okey, Okey bang. Ada banyak berapa buah gerai? Sini ada lebih kurang 180. Oh, 80? Lebih kurang lah. Okey. Baik. Kalau nak kurang pun sikit je lah. Lebih kurang tu lah, 80 lah. 180. Tu Ahmad Lee kita ada daripada Cyberjaya. Ahmad Lee. Ahmad Lee. Ahmad Lee. Okay, yang famous tu. Ya. Baik. Maksudnya brother ni penganjur kot. Kan? So, jomlah. Masuk je dekat kawasan ni. Sebelah ni ada sup utara. Jom kita tengok. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Tengok sikit lah. Boleh Dia bang. sup utara. Sup utara bang. Oh, ada perut. Oi. Keting ada. Oh Allah, ini. Ada apa ni bang? Ni ayam bang. Ayam. Ni urat keting, daging, perut, tulang. Urat keting. Tulang. Kau sikit bang, ni sup dia apa sup? Weh, puyuk besar bang Sekejap bang. Dia biar besar bang. Oh, tengok sikit bang ni bang, kacau sikit bang. Ini dia. Oh, bau dia punya rempah dia bang Rempah bang. Baik. Sup utara. Apa yang sedap? Apa yang sedap? Korang nak try? Jom. Hari dah nampak orang ni kan. Tengok ramai-ramai. Jom jalan. Saya buat. Okey. Ni dia punya harga dia. RM8. Sup. Alright, jom jalan dulu. Ni. Ini pula laksa utara. Sebelah. Ini sup utara. Ini laksa utara. Oh, sekali ni, Adik. Sekali ya? Laksa dengan bihun sup sekali. Laksa utara, bihun sup. Tengok kan, bihun sup color kuning. Ini memang utara ni. Oh, tom yum ada? Nasi komok pun ada. Resepi 3 beradik. Assalamualaikum. Jumpa ni kak? Nasi komok. Oi, ayam saiz quarter, ayam besar. Ya. Ayam saiz besar ni. Nasi kat mana kak nasi? Nasi kat sana. Tom yum pun ada. Ni tom yum. Tom yum dia. Oi, best. Okey. Ni ayam yang set goreng ah. Okey, terima kasih. Ni semua udang goreng kunyit, ayam goreng kunyit, sotong goreng kunyit. Tom yum pun ada. Apa ada? Ni apa bang? Paprik ke apa? Ayam paprik. Paprik. Daging merah. Oh ni makanan Thai lah, makanan Thai. Makanan Thai. Ni tengok dia punya nasi komok dia. Nasi komok. Dia. Satu set ni apa bang? Nasi komok. Satu set. Kalau potong 4 RM12. Potong 4 12. RM10 bang. Ya, potong 4 12. Ya. Potong 4 12 dah. Okey, tak lama lah. Okey. RM12 bang. RM12 lah. Murah-murah ambil potong 4. Murah. Tak apa, saya try. Boleh. Jangan singgah bang. Ya, baik. Boleh. Okey, ni pula jual roti john week. Assalamualaikum. Tengok sikit lah boleh? Boleh bang. Weh, roti john. Tengok kat sini boleh. Roti john week. Ui, nampak dia punya. Ni ada apa? Daging ada, ayam ada. Ayam ada, kambing Daging ada, ayam ada. Kambing pun ada. Ayam kambing. Macam ayam berapa ringgit kak? Ayam 9, daging 11, kambing 15. Kambing 15. Okey. Alright. Roti john week ah. Baik. Oh, ni pula jual air soya dan tofufa. Assalamualaikum, tengok sikit boleh. Jual apa sini? Jual apa ni? Jual tofu Tafufa. Oh, ni tafufa. Tafufa.
je bang. Soya sejuk pun ada. Alright, geng, ni dia punya menu dan dia punya harga dia, geng. Okey, sini pula jual ni ayam gunting ada juga dengan sosis jumbo. Okey bang. Murtabak. Kuza murtabak. Murtabak. Oi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Mas try. Murtabak bang. Murtabak bang. Oi, tengok. Hantar. Sekeping ni RM1 bang. Ayam 5, daging 6. Ayam 5, daging 6. Makan dengan kuah. Kuah kari ada. Kuah kari dia bawang ada. Bawang ada bawang. Bawang ada juga. Tengok. RM5 sekeping. Sama daging ayam sama harga? Daging 6. Daging 6. Ayam 5. Ayam 5. Okey, yang tengah mencari dimsum ni dekat gerai tepung pelita Warisan Melayu, ada juga dengan tepung pelita, ada juga dengan dimsum kat sini. Itu dia. Alright, jom kita mulakan perjalanan kita menjelajah, tengok apa yang ada dekat Bazar Persin 14 ni. Okey. Assalamualaikum dik, jual apa dik? Cucuk udang kuah kacang. Ya. Satu set RM6. Satu set apa yang ada? Cucuk dan juga kuah. Okey, satu set ada berapa ketul ni? 3 keping. Ui, goreng panas-panas kat sini nampak tu. Dia punya cucuk udang dia. Saya ni ke ada apa pantang ni cucuk udang ni. Okey. Ni cucuk udang utara ke apa ni? Okey ni satu set ni RM6 geng. Mai beli kat sini. Okey, ni pula gerai Akok Wi dekat Bazar Persin 3 pun ada. Hari tu saya jumpa. Kita jalan lagi, dekat sini ada sini jual kari pap panas-panas, samosa pun ada. Ni nasi kukus ayam dara. Assalamualaikum, tengok sikit boleh? Nasi kukus ayam dara satu set ni berapa ya ni? RM8 saja. Nampak dia punya ayam goreng kat belakang tu. Bau sedap ni. Bau sedap, kari kerutuk kita campur. Kari kerutuk Kari kerutuk kita campur. Kari kerutuk. Tu dia dapat pekat ni. Satu set RM8 sahaja. Ayam potong 4 Ayam potong 4 geng. Ayam potong 4 tu dia. Okey, ni pula jual nasi daging utara. Ada juga dengan laksa pun ada. Laksa telur sarang. Okey, ni makanan Cina Muslim, cili pan mi, ada juga dengan dendeng bakar. Assalamualaikum bang. Tengok sikit bang. Jual apa sini bang? Dendeng bakar dengan cili pan mi. Dendeng bakar cili pan mi. Makanan tradisi tahun baru Cina lah selalunya. Ya. Macam mana opor dia bang? Tengok sikit opor dia. Yang ini belum ada poach egg lagi. Tu kita dia. buat sendiri guna telur itik punya noodle. Telur itik punya noodle. Everything kita buat fresh. Order baru buat lah. Betul tu. Okey. Tadi dia telur dia ni, telur. Dalam proses. Macam satu set ni berapa ringgit abang jual? 15 bang. 15. Kalau tak ada dendeng 13. Ada 13. Dia memang kena makan dengan dendeng bang, bau sedap bang. Tak semestinya. Makan dengan lauk-lauk lain boleh juga. Boleh juga. Okey. Ini yang dah siap lah. Dah siap betul. Ini 13. 15. Ada daging dendeng. Betul tu. Ya, okey. Okey, ni pula kedai jual ni laksa Utara Mai. Mari kita tengok sikit. Assalamualaikum dik. Jual apa laksa? Orang utara ke? Betul. Orang mana ni? Kedah kat mana? Pulau Ketir. Saya Sungai Petani. Ya. Tak jauh. Ni jual laksa apa? Laksa biasa lah, laksa biasa. Satu bekas ni berapa ringgit ni? Ini RM7. RM7. Telur separuh? Ini boleh makan 2 orang. RM10. RM10 telur sebiji. Wih, portion dia banyak juga. Tengok kuah dia pekat tak? Ada otak udang tak? Ada lah. Okey. Ui, best ni. Kita apa masak ni? Tak tengok lagi ke? Mak masak. Okey. Alright. Kau buat paste sikit boleh tak? Sen lah. Laksa Utara Mai. Okey. Mai. Okey, nak cari kebab boleh mas ni, kebab Melawati. Ui, lama tak makan kebab Melawati ni. Okey bang, saya dia bang. Kebab Melawati. Ui, ni lama ni brand kebab Melawati ni. Lama tak makan.
Okey, ni pula gerai menjual fried chicken. Yang goreng. LQ fried chicken. Tu dia. Alright, ni pula gerai menjual tahu bergedil. Tengok sikit. Assalamualaikum, Dik. Tengok sikit, Dik. Tahu bergedil. Panas-panas. Panas-panas Tu dia yang goreng kat belakang tu tahu bergedil. Macam satu set ni berapa ringgit, Dik? Jadi Kalau macam ni 10. 7. Ada dia punya ni lah, kuah kicap dia lah. Ada ni. Ada. Okey. Ini pula jual murtabak. Pak Ali. Tempat Pak Ali ni dah jumpa je dekat Pesen 3. Sini pun ada. Okey geng, yang nak mencari kuih muih boleh mai kat sini. Ada kuih muih tradisional, tengok. Ini antara kuih yang diorang jual lah. Ada kari pap, ada juga dengan kuih cara pun ada, tepung pelita pun ada. Jom kita jalan lagi. Ini kai air balang. Ada juga dengan pisang goreng cheese Kak Ella. Jom dia tengok. Assalamualaikum. Oi, bulan puasa jual goreng pisang kan? Oi, jangan dapat ni. Goreng pisang kan? Ini bukan goreng pisang. Ini bukan goreng pisang. Oh, beja. Goreng pisang? Tak siap lagi. Tu tengah goreng. Tu goreng pisang kat belakang tu. Jangan-jarang dapat goreng pisang bulan puasa. Beja saya. Itu makan tak cheese. Okey. Jangan juga ada tahu bergedil, geng. Dek, ni semua menu ada ni? Semua ada? Pisang cheese. Tu dia punya menu-menu goreng pisang dia. Semua ada, geng. Okey, tengok ni brother ni jual Kak G goreng kunyit. Assalamualaikum, Dik. Goreng kunyit bang. Tengok sikit, Dik. Dapat menarik ni lah. Daging. Ayam goreng kunyit, daging sotong goreng kunyit, udang sotong harimau. goreng kunyit, udang goreng kunyit. Dah di set kahwin kat bang. Oh, Set ni dia punya kahwin ni lah. Sambal kahwin. Beli kan macam satu set ni apa, Dik? Kalau yang macam tu 15 je bang. Boleh campur. Oh, ni campur 15. Dengan udang. Kalau campur yang ni 13, ayam 13, 8, ayam daging 8, daging 10. 10. Kita pun ada super deal 3 lauk 18 RM. Okey, ni dia punya menu-menu dia lah. Kak G goreng kunyit. Super deal RM18. Best seller lepas tu Seller smash ballot. Boleh ni. Okey, terima kasih. Saya jual bang Assalamualaikum, Dik. Jual apa ni, Dik? Okey, hari biasa kita jual dekat roundabout Putra Heights kau. Jaya. Ini apa panggil ni? Ini kita panggil balut. Balut. Klasik. Dia macam daging. Dia macam kebab lah. Betul. Kebab lah. Dia bukan macam kebab. Okey. Jadi satu ni berapa ringgit? Dan ni kalau klasik ni satu RM7 bang. RM7 sahaja. RM7 sahaja. Oh, ada daging saja. Ada daging, ayam, kambing. Daging ayam kambing. Okey. Oh, ni dia punya harga dia lah depan. Ni dia punya harga dia, geng. Ayam 7, daging 7, kambing 10. Ni yang nak makan bubuk, cari abang ni. Ni ke bubuk Chor Parit. InsyaAllah. Untuk tahun ni ada bubuk apa, bang? Hari ni kita ada 15 jenis bubur. 15 jenis bubur. Ya. 15 bubur. Di sini betul buburnya boleh dicampur-campur ke Maya. Boleh campur Ya, harga sama RM6 saja. Daripada dulu sampai sekarang RM6. Antaranya cerita sikit, bang. Ada apa ni? Ya, okey. Ini zaman Jepun punya ni. Zaman Jepun punya ni ubi kayu. Ubi kayu. Pengat ubi kayu. Okey, kita tengok pengat labu. Pengat labu. Pengat labu. Okey, ni pengat labu. Pengat labu. Okey, insya-Allah. Bau dia sedap ni. Ini orang lama je ni. Orang lama. Okey, ini dia 5. Bubur dia 5 pula. Dia 5. Dia ni tepung ni. Dia tepung macam ni. Tapi macam jelly kan. Okey. Ni pula, bang. Bubur pulut hitam. Ni kita tengok pulut hitam. Ini memang ni hotel lah ni. Bubur pulut hitam. Pulut hitam ya, insya-Allah. Ini nama ni bubur gandum. Gandum. Bubur gandum ada. Gandum ada. Dicampur dengan balik dengan jagung pun sedap. Oh, campur jagung. Ya. Ini pula. Okey, ini pengat keladi. Okey, Pengat hampir dah keladi. habis. Okey. Nak habis dah ni. Ya. Abang ni roti kapal bang. Rare je ni. Ni apa ni? Roti kapal. Roti kapas. Ini rotinya, biskutnya ni. Oh. Dia lihat ni. Dia masak panas pun dia tak hancur. Sebelah Perak, Pulau Utara dah orang tahu lah ni. Okey. Ini rare ni ah. Ini Rare ni. pengat keledek. Yang ni keledek. Pengat keledek. Keledek oren lah. Ni manis-manis ni, bang. Ya, manis-manis je. Ya. Okey, ini biasa bubur jagung. Bubur jagung biasa, betul. Bubur jagung. Okey, Bubur jagung. Oi, ini pula, bang. Ini
Bubur kacang hijau. Kacang hijau biasa. Biasa. Biasa membuat ni. Ni makan dengan roti sedap ni. Ya, makannya roti yang pulut Ni, sedap. ni sedap ni bubur caca. Okey, ni caca. Okey. Oh, caca. Okey ni bang. Caca. Okey, ni Pengat pisang abu. Pisang abu. Ya. Pisang abu, pisang abu. Ni pisang abu. Wah, best. Last sekali pisang tanduk. Ini pisang tanduk. Pisang tanduk dia masam-masam dan lemak manis. So semua ni RM6 bang eh? RM6 semua. Boleh ada. campur ah? Ya, boleh campur. Campur berapa naik? Boleh campur dan semua harga RM6. Ya, baik. Okey bang. Baik bang. Ini budak-budak suka ni ah, ubi lambung. Nampak tu ada original, pandan, pumpkin, beetroot. Ni dia punya harga dia. Ubi lambung. Assalamualaikum. Ubi lambung ah? Ya. Lambung sikit tengok, lambung sikit. Mana? Lambung sikit. Tak boleh lagi. Tak boleh lagi. Belum masak lagi. Dia belum masak lagi. Inilah ubi lambung dia geng. Tu dia. Okey, ini pula menjual set biryani lamb shank RM45. Baru bang. Baru nasi kanak. Nasi kanak apa ni? Nasi kanak terangkat. Terangkat, bang. Ini nasi biryani, Lamb shank pun kita ada bang. Lamb shank pun ada ni lamb shank. Lamb shank masak apa ni? Kari bang, Kari. Berapa ni harga ni? Sur, sekali biryani telur sayur 45 bang. 45. Di keset dah. Ni pula apa ni? Nasi bosan makan. Ni kuah kari kepala ikan. Kuah kari kepala ikan. Sur. Oh, ini dia punya lauk-lauk dia ni ah. Ya, ni lauk-lauk dia bang. Lauk si kanak. Ini kari Kambing. Kari kambing. Cincang. Ini kuah hitam. Ayam madu. Daging masak hitam. Kambing chops. Kambing chop. Telur ikan. Ayam bawang. Telur sotong. Perut kambing. Sambal udang pun kita ada. Sambal udang. Ya. Oh, Soto gemuk. Ini soto beranak bang. Soto Ni beranak. Sur. Dalam dia ada anak dia bang. Lain macam. Ini macam mana? Bendi. Rosin. Ini paling sur bang. Ni paling sur. sambal nyok. Sambal nyok bang. Sambal nyok. Ayam goreng. Parah bang. Ayam kuarter eh? Ya. Oi. Alright. Cari di nasi kandar terangkat. Terangkat. Oh, baik punya. Baik. Alright, ni pula menjual pelbagai jenis air. Assalamualaikum bang. Jual air apa ni? Air kelapa ada, mangga, tembikai, oren lychee ada, strawberry yogurt. Ui, nampak sedap ni. Okey bang. Okey, thank you bang. Okey, ni pula nasi ayam penyet sambal berapi. Nampak dia punya ada ayam penyet, ikan keli. Ayam berempah pun ada kan? Panas-panas, goreng kat belakang tu. Dia. Ni jual apa ni bang? Ni jual apa ni? Baby kondok dengan spiral potato. Baby kondok. Baby kondok. RM2 saja. RM2 saja. Potato RM4. Boleh topping sos cheese mayo kita bagi free je. Boleh tengok. Okey. Baby kondok lah. Ya, baby kondok dengan spiral potato. Alright. Baik. Baby kondok. Tu dia. Okey, ni pula gerai menjual cucuk udang angah. Kuah kacang. Udang selambak. Kita tengok sikit. Assalamualaikum kak. Cucuk udang kan? Cucuk udang. Oi, nampak dia punya udang dia. Oi, best ni. Dia jual macam ni je? Keset je dah? Dia campur semua. Campur semua. Ni set dia ni? Satu set ni berapa? Satu set ni 10 sahaja. Makan dengan kuah kacang. Dia. Biarkan. Dapat goreng kan? Jom. Boleh saya tengok sikit goreng-goreng? Tengok sikit bang. Oi. Best ni. Ya. Hari biasa ni kat mana? Cyber 10. Cyber 10. Setiap hari ke? Setiap hari sekali hari Ahad. Pukul apa tu? Pukul 12. Sampai petang ah. Dia. Price dia tu. Dalam ni ada apa? Ada kucai, tauge? Ada tauge, ada kucai. Tauge ada kucai. Ada udang. Campur udang saja. Okey. Ada tahu. Yang ni kalau macam ni dia jual
RM7. Kalau campur RM4. Kau cakap campur kan orang utara ke apa tak? Orang utara ke apa ni? Orang Kedah. Awak tak abang. Wai-wai. Kalau tahu saya cakap Kedah, wai-wai. Langgar. Saya SP ke? Saya SP. Dah rajin tengok abang punya. Oh ya. Rajin tengok lah. Terima kasih. Tengok sikit kak dia punya kuah dia. Ui, kuah dia pekat ni ha. Ini kacang yang kisap. Dia tak kasar, tak halus ha. Okey, nampak ni. Ni kak ni belanja ucap udang. Ni kak belanja ke apa kak? Belanja. Terima kasih kak nah. Murah sikit nah. Murah sikit. Okey bang, sama bang, terima kasih. Oh tengok abang ni goreng sat. Tu dia. Ui, macam ni goreng dia, cara dia. Okey, ni pula ada sup berbagai jenis sup. Ada sup campur, sup tulang, macam-macam jenis sup ada. Sup urat muda pun ada. Ui, banyak ni pun ada ikan bakar kat sini. Best. Harga special. Main masuk ya. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Kemah ni lah paling ramai. Tengok, jual ikan ni. Ikan apa dik? Ikan apa ni? Cencaru. Oh, ikan bakar. Ada ikan apa kat sini dik? Ada ikan keli, ada ikan pari. Ikan keli, ikan pari. Ada ikan tilapia. Tilapia pun ada. Cakap pun ada. Siakap pun ada. Ni siakap berapa ni? Apa? Siakap Cakap. 35. Ya. 35. Ini keli. Tilapia. Keli. Ini keli. Ini keli, ini apa? Tilapia. Tilapia. Okey. Okey geng, untuk tahun ni kan dia punya bazar dia extend tau sampai kat sini. So dia agak luas sikit. Tahun lepas dia sampai dia limit sampai sini. So tahun ni dia extend kat tepi sini. Dia agak luas sikit lah. Jom kita pergi tengok sebelah sini. Betul kita pergi sambung kat sebelah sana. Assalamualaikum. Goreng-goreng RM5 sahaja. Ada apa ni? Nasi goreng udang, ayam, nasi goreng udang, nasi goreng ayam, nasi goreng kampung, bihun goreng, kuih tiaw goreng, mi goreng ada. Bawang goreng ni lah, bawang goreng. Nasi goreng kampung. Nasi goreng daging. Semua ni RM5. RM5 sahaja. Okey, baik. Okey, ni pula jual lemang. Lemang panas dan juga rendang. Lemang. Lemang ada, rendang pun ada ni ah. Rendang RM7 satu bekas. Lemang satu bekas 3 potong RM10. Okey, yang nak makan nasi kerabu boleh mai kat sini. Ada nasi kerabu dapur Mak Ju. Nasi kerabu. Ini pula kedai jual ayam golek. Ayam golek berempah. Ayam golek madu berempah. Okey ni ah. Eva sate semeling. Ui, mai jauh ni semeling. Dek, sate habis dek? Ada sate ni? Ada? Sate. Order buah bakar. Order buah bakar. Cucuk apa dek? Harga depan ni. RM1.4, RM1.6. Tu dia sate. Order baru dia bakar. Panas sate. Okey, selain daripada sate, dia pun juga ada jual ayam tu. Ayam percik bang? Ya, ayam percik. Ayam percik dada RM7. Lepas tu RM6 pun ada. RM7 saja. Lepas tu kepot RM5. Ni dada RM7. Boleh pilih. Ni dia besar lagi bang? Ya, ni besar, ni kecil. Ni RM7. Ni RM6. Ni kepot RM5. Depa bakar dekat belakang tu apa? Oh, bakar panas-panas tu. Okey. Assalamualaikum. Salam. Jual apa ni bang? Boleh. Jual nasi kerabu. Nasi kerabu, ayam golek, nasi ayam golek. Nasi kerabu ayam golek. Ui, ni first time tengok ni ah. Nasi kerabu ayam golek. Ui. Satu ni berapa kak? Ni berapa macam mana jual bang? Bungkus ni. Macam mana jual? Jual RM12 bang. RM12. Nasi kerabu ayam golek RM12. Ini nasi ayam golek. Ini nasi ayam golek. Harga sama ke? Harga lain. Yang ni special 2 bahagian RM10 saja. Yang ni RM10. Yang ni RM7 saja. Yang ni RM7. Dia kecil sikit lah. Nasi
nasi ayam golek. Nasi ayam golek. Nasi ayam golek dan juga nasi kerabu ayam golek. Okey. Ayam golek pun ada. Ayam golek pun ada. Ayam golek seekor RM28. Nampak tu abang tu golek kat belakang tu ah. Tu dia. Okey, dekat Bazar Persin 14 ni, diorang juga sediakan kerusi meja untuk kita berbuka tau. So korang shopping, beli dekat Bazar Ramadan makanan, mai lepak kat sini. Tak sempat balik rumah kan, jangan risau, boleh mai lepak dekat sini. Ada kerusi meja disediakan. Banyak geng, luas sampai ujung sana. Okey, ni pula menjual sate daripada Sarah Sate Ampang. Jom kita pergi tengok. Assalamualaikum bang. Video sikit bang. Sate ayam. Dia. Ada sate itik, sate paru limpa, sate perut. Ni dia punya menu dan juga dia punya harga dia geng. Sate kambing ada, sate ayam ada, daging pun ada. Ini pula air periuk Abang Sado. Tu dia, nampak dia punya seleksi pilihan air balang dia banyak geng. Kita jalan lagi. Ada juga ni, ada juga Chia Kway Teow. Tu dia. Keropok gemuk Pasar Payang pun ada. Oh, ni best ni. Tak ingat masa pergi Terengganu dulu. Pasar Payang. Dia keropok gemuk Pasar Payang. Nampak? Tu lah, tengah buat kat belakang tu lah. Keropok ketek-ketek kat belakang tu. Lepas tu goreng panas-panas kat depan ni. Okey, ni pula gerai menjual ayam madu. Ada nasi ayam madu, nasi ayam percik pun ada. Nampak yang bakar ayam kat sini. Oh, sangat tempting, sangat menyelerakan geng. Tu dia, ni baru bakar. Okey, yang nak makan kepak madu kan, tongkeng madu, boleh main kat sini. Tu lah, SRS Chicken. Sayap Sabah. Ni dia punya harga-harga dia. Jual apa ni? Sayap Sabah bang. Buntut ayam, pedal ayam, kulit ayam, paha ayam. Buntut ayam, kulit ayam, pedal ayam, Ya bang. kepak ayam. Sayap bang, sayap dari Sabah bang. Sayap, sabar. KCW was King Chicken Wing. Kurang hajar punya sudah. King Chicken Wing. Tu dia bakar. Cantik atas bang Cantik. Ya. Okey, ni pula gerai menjual cheesy, roti john dan juga kebab. Tengok. Dia punya roti john dia. Nampak best ni lah. Okey, jom kita jalan lagi. Ada takoyaki. Ada juga dengan colek Kelantan kat depan tu. Itu dia, pilihan colek Kelantan. Ada juga dengan nasi ayam dara. Ini pilihan air balang. Okey, yang nak makan yong tofu, dekat sini pun ada jual yong tofu. Ini roti john in the box. Gulai kawah umbut pisang pun ada geng. Tu dia, tengok. Gulai kawah umbut pisang. Okey, dia punya harga dia, masak lemak siput sedut RM10. Gulai umbut pisang kambing RM10. Gulai kawah. Gulai umbut daging RM10. Gulai kawah bang. Umbut pisang daging menu rumah kenduri ni bang. Menu dia boleh masuk museum menu ni. Jadi umbut pisang daging. Umbut pisang kambing. Kambing. Ini tengah kambing. Ini daging. Satu pekan ni berapa bang? Ni pun masak lemak RM10 saja. Warisan bumi balik bang. Tapi saya belanja. Anak tempe balik. Oh, baik. Lemak ni pun campur petik bang. Menu ni pun boleh masuk museum lah ni. Ini. Campur petik bang. Campur petik muda. Petik muda. Ini daging. Umbut pisang daging. Ini kambing. Kambing ada tulang. Kambing ada tulang. Oh, tu. Hui. Baik.
baik bang. Okey, yang tengah beratur ni, depa ni nak beli ni ah, ayam gunting. Tu dia. Okey, ni pula gerai yang menjual makanan Arab, ada kunafa, kurma pun ada, nasi Arab pun ada. Tu dia. Dubai coklat. Nasi Arab mandi. Nasi Arab mandi. RM15 saja. Ayam kuarter. Dubai coklat pun ada. Dubai coklat. Ada juga dengan kurma. You have chocolate Dubai. This chocolate Dubai, kunafa pun ada. Baik. Ini juga jual biryani kukus padu. Air asam krisik. Assalamualaikum dik. Tengok sikit dik, jual apa dia? Ni ayam masala. Ayam masala. Ini pula daging hitam. Ni nasi dia. Ini kambing kurma. Dia nak habis dah. Nasi kat mana? Nasi kat belakang tu. Ni dia punya nasi dia. Nasi biryani kukus lah. Nasi biryani kukus. Oh, ada air asam krisik. Asam krisik. Macam daging. Harga dia macam mana? Harga dia kalau ayam daging 13. Ayam daging 13. Kalau yang kambing 16. Kambing 16. Dapat sekali pun beda. 42 pun dapat. Okey, so boleh datang dekat sini, nasi biryani kukus padu. Okey, ni gerai jual roti john. Okey. Roti john Melaka. Ada juga ni biryani kukus power, batu pahat pun ada. Okey, dekat sini pun ada air balang 3 beradik. Banyak ni. Okey, penggemar kopi ais mamu. Dekat sini pun ada kopi ais mamu yang pekat kau ni. Ini lem sheng tulang merah pun ada kat sini. Nasi biryani lem sheng tulang merah. Okey, yang nak makan sushi beli kat sini. Dia juga ada sushi kat sini. Ini adalah Royal Popia. Ini memang famous ni, Royal Popia. Wow, Warung Hunter. Ya Allah, akhirnya datang. Masya-Allah, selamat berpuasa guys. Selamat berpuasa. Welcome to Royal Popia. Kuala Kangsar mari. Cuma kalau rasa dia macam lama tak berkena Popia yang Perak punya style resipi. Perak dia ada udang goreng, udang basah yang digoreng. Datang Putrajaya Persin 14. Persin 14. Itu dia. Goreng ada, basah ada. Sini Popia jenis besar-besar geng. Saya dah pernah makan ni, memang sedap. Ya, abang itu datang dekat pasar malam Persin 14 juga. Ya. Masa kita live dekat pasar malam. Tu dia. Bawang goreng. Udang ni orang yang saya cakap ni udang blender, udang hidup. Udang hidup. Dah blender campur dengan bawang. Dah blender isi udang ni campur dengan bawang. Ni ada udang ni. Kalau rangup ni, crunchy kat dalam ni. Udang lah tu. Dia kasar, isi udang kasar, crunchy. So korang nak beli Popia, datang sini Bazar Ramadan Persin 14. Hari-hari buka. Sehingga last Ramadan 27 insya-Allah. Start pukul berapa? 4 petang 3.30 bang. 3.30 dah ada. 3.30 bang. Cari ni geng, Royal Popia. Boleh tunjuk bendera kat atas bang. Ada banner yang besar kat atas. Okey. Harga je nak harga? Okey, ni satu set ni dah siap. Satu set ni RM10. Satu set RM10, ada 4 kg. Boleh tukar basah dengan goreng. Ini boleh tukar jadi goreng. Oh, boleh campur lah. Yes. Tapi kalau awal biasanya kita 3.5 sampai 4.5 promosi. Ada lagi 1 biji atas ni, free gift. Ada free gift. Free gift. Okey geng, dekat sini juga ada jual ni nasi dagang Pure Terengganu. Sakina Kitchen. Oh, nampak makcik ni orang lama ni. Assalamualaikum cik. Ambil video sikit boleh? Nasi dagang. Nasi dagang. Dia makan dengan apa kak? Ikan air ke? Tauku hitam. Dengan?
Metropolitan ikan air. Satu set ni RM5? RM5 satu set? Ha? RM5 satu set nasi dagang? Satu buku. Satu buku. Buku RM8. RM8. Okey, yang nak makan nasi lemak, ada juga nasi lemak kukus kat sini. Ada macam-macam pilihan lauk, kau boleh tengok. Ini dia punya lauk-lauk dia, nasi lemak kukus. Ada juga dengan sambal kerang, daging pelengas, udang galah, paru belado. Ni ayam apa ni? Ayam rendang. Oi, banyak-banyak nasi lemak kukus. Nak makan dengan ayam goreng rempah pun ada kat sini. Okey, ni pula gerai menjual ayam roasted Apollo. Assalamualaikum dek. Tengok sikit dek. Ayam roasted Apollo Ya. Dia pakai dalam ni. Dia dalam bekas ni geng. Ayam roasted Apollo. Balik bubur ais dia macam biasa kita tiap-tiap tahun. Okey. Terima kasih bang. Nak bubur apa nak? Sebelah. Terima kasih bang. Ya, alhamdulillah, amin. Tak kisahlah bang apa pun. Bubur apa nak ya? Okey, kita bagi Okey je, bang. Ya, bubur lambuk boleh ya? Bubur lambuk. Bubur lambuk pun boleh bang. Bubur lambuk boleh. Bubur manis nak? Bagi satu bubur manis ya? Boleh bang. Ya, okey, jap. Saya carikan bubur manis. Kita campur jagung campur gandum sedap. Macam. Ya, saya buatkan jagung campur gandum. Boleh. Jagung campur gandum jadi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Masuk jagung, masuk gandum. Jadi, insya-Allah. Bismillah. Tahun lepas abang ni belanja saya. Tahun ni abang ni belanja lagi. InsyaAllah murah kita. InsyaAllah, ya. Murah rezeki bang Ya, murah rezeki. Air mata kucing tu bubur je ais. Baik bang. Macam biasa. Okey bang. Dia pure je tu. Dia boleh. Ya, cuba. Banyak ni bang. Tak apa. Itu rezeki. Ya. Okey Bang. Terima kasih bang. Jumpa lagi. InsyaAllah. Jumpa lagi. Terima kasih. Okay, baik. Alhamdulillah. Ya. Baik bang. Okey. Okey geng, ni antara yang famous kat sini, Ahmad Lee nasi ayam Hainan. Okey, baik, sekian saja untuk episod kali ini. Terima kasih kepada korang semua yang sudi tonton video ni sampai habis. Teman saya ronda-ronda dekat Bazar Ramadan Persin 14 Putrajaya. Terima kasih kepada yang sudi sedekah, yang belanja saya. Ada yang saya beli, ada yang orang belanja. Semoga murah rezeki semua peniaga-peniaga yang berniaga hari ini. Apapun, dan jangan lupa support saya, subscribe channel YouTube Warung Hunter. Follow saya juga di platform yang lain, saya di Facebook, Instagram dan juga TikTok Warung Hunter. Apapun, Bazar Ramadan Persin 14 ni korang wajib mai kalau dah sampai Putrajaya. Kalau nak pergi Persin 3 tu macam sesak sangat, korang boleh mai dekat sini pun okey juga. Banyak pilihan makanan, harga pun berpatutan lah saya tengok. Jumpa lagi. Selamat berpuasa, selamat berbuka puasa. Assalamualaikum. Memang layan